dalam tutorial kali ini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana untuk menggunakan tools Magic Write. Dia ada dalam teks. Magic Write ni dia adalah AI powered. Maksudnya dia dijana oleh AI untuk memudahkan anda menghasilkan teks ataupun karangan ataupun maklumat ringkas tentang sesuatu. Dalam konteks pembelajaran kita ni, kita nak hasilkan satu maklumat ringkas dalam bentuk karangan tentang produk kita. Jadi kita cuba anda tekan Magic Write. So anda boleh nampak dekat sini dia akan keluar macam ni, dan untuk free version dia akan makan kredit anda. Nampak ni, use one of 48 credit, upgrade for more. Dia akan minta anda upgrade untuk dapatkan kredit. Jadi setiap kali anda pakai ni dia akan habiskan satu kredit anda. Jadi bila anda buka lagi sekali, anda dah pakai, buka lagi sekali, dan anda akan mendapati kredit anda makin berkurang. Okey, dalam contoh ni anda dah buka Magic Write anda, boleh tap kat sini. Dia macam anda guna ChatGPT juga ataupun AI prompt. Anda prompt dekat sini. Untuk tutorial kali ini kita akan cuba prompt, tuliskan satu maklumat ringkas. Maklumat ringkas tentang katakan kita punya produk ni, perniagaan kita ni ialah perniagaan nasi lemak. Nasi lemak untuk tujuan promosi. Kalau anda prompt, sepatutnya anda ada satu detail yang lengkap lah. Contoh dia macam satu maklumat ringkas tentang nasi lemak untuk tujuan promosi yang terdiri dari 2 perenggan. Pastikan maklumat ini menarik minat pembeli yang membacanya. Okey, kalau anda biasa dengan prompt ChatGPT, anda boleh tambah detail sedetail-detail ni maklumat yang anda nak letakkan di dalam design anda. Untuk tutorial ni kita ambil yang ringkas saja ya. Anda perlu ingat setiap kali anda guna Magic Write ni, dia akan guna satu daripada kredit anda. Jadi apabila anda dah rasa macam okey dengan prompt ni, anda tekan generate. Okey, so dia generate lah macam ni. Dia akan siapkan satu maklumat ringkas. Mungkin anda nak letak dalam FB ad ke ataupun Google ad ke, anda nak letak ayat-ayat ni anda tak perlu copy paste, anda cuma tekan insert. Bila anda insert, anda semak dia punya wording, dia punya ejaan. Okey, bila dah siap ni, kita boleh applykan apa yang kita dah belajar tadi. Sekarang kita ubah font dia. Okey, sekarang bila anda tekan ni, dia ada tunjuk yang ini je kan. Anda pergi ke anak panah ni, dia akan tunjuk semua sekali. Font-font yang tersedia ni banyak, cukup banyak ya. Cuma macam tadi yang saya kata, sekiranya dia ada crown ni, maksudnya dia adalah untuk pro version, anda kena upgrade. Untuk maklumat yang anda nak paparkan kepada pelanggan anda atau target pelanggan anda ni, rasanya tak perlu panjang, cukup dengan maklumat yang diperlukan saja. Anda boleh besarkan ruang ni dan anda boleh pilih font dulu. Kita pilih font dulu. Untuk tutorial kali ni kita cuba Roboto ni. Okey, Roboto ni anda masih boleh ubah. Anda boleh tekan enter, sama je macam anda gunakan Microsoft Word. Lepas tu kita tukar dia punya size. Mungkin kita nak kecil sikit, dan mungkin kita nak ubah warna. Kita ambil satu warna yang sesuai, mungkin biru. Mungkin background dia nanti background yang cerah, jadi biru ni sesuai. Jadi anda boleh bacalah, nasi lemak hidangan ikonik Malaysia terkenal. Okey, ini general saja. Untuk produk anda nanti anda gunakan keyword untuk prompt tu yang sesuai. Okey, setakat ni kita dah faham macam mana cara untuk menggunakan Magic Write. Magic Write tu anda boleh dapat di teks dan tekan Magic Write. Magic Write ni nanti kalau katakan anda nak buat branding atau letak something kat sini, so dia boleh bantu anda lah. Anda tak perlu guna ni 100%, anda mungkin perlu tambah baik ya, sebab ini dijana oleh AI. Tak semestinya kita setuju dengan tulisan AI ni. Ada bahasa kita kena edit juga, kita kena semak juga ya. Jadi anda betulkan dia punya alignment dekat sini ya. Jadikan dia full align macam ni. Jadi dia kemas. Okey, setakat itu dulu untuk Magic Write.